Korang rasa yang main motor ni boleh buat duit ke? Ni aku cerita sikit. Okay, kebanyakannya orang main motor ni dia tak faham. Kadang-kadang dia nak main motor ni untuk apa. Tapi kebanyakannya orang main motor ni sebab hobi lah, ataupun ikut kawan-kawan. Macam pergi konvoi ataupun pergi mana-mana tempat lah untuk melepak. Diorang main motor ni macam modify ataupun buat apa-apa motor, diorang sekadar nak suka-suka dengan kawan-kawan. Tapi diorang sebenarnya tak faham. Kadang-kadang main motor ni boleh buat duit. Ataupun kita bercakap gana income. Yang first kali kita boleh jadi businessman ataupun jadi usahawan untuk buka bengkel, ataupun yang keduanya kita boleh jadi influencer. Sebenarnya jadi influencer ni lebih mudah sebab sekarang ni zaman kita tak sama macam zaman lain. Zaman dulu ni kebanyakannya orang pergi ke arah perniagaan ataupun bisnes sebab tak ada lagi platform yang boleh buat duit macam sekarang. Sekarang ni kalau kita tengok macam TikTok lah. Nak jadi tiktokers ataupun nak buat duit dengan social media ni sebenarnya mudah je. Sebenarnya kita perlu terkenal dan kita perlu ada konten yang perlu kita buat. Sama ada konten yang berguna, yang bermanfaat ataupun yang tidak. Tapi sekarang ni kalau kita tengok kebanyakan yang budak-budak buat konten yang tak bermanfaat tapi ada followers, iaitu follower yang suka diorang buat benda yang tak betul ataupun benda-benda yang pelik-pelik. Contoh lumba haram, contoh benda yang cakap tu, benda yang tak membawa faedah, melepak-melepak ataupun konten-konten yang cakap tak ada apa-apa manfaat tapi diorang suka tengok. Itu akan jadi masalah bila kalau kita tengok budak-budak muda ni ikut influencer yang tunjukkan ke arah yang tak baik. Tapi ada juga sejenis influencer yang bagus, iaitu influencer yang bagi ilmu ataupun mengajak ke arah kebaikan. Contoh dia ada bersedekah, ada yang buat kerja-kerja amal, ada yang memberi ilmu, mengajar tentang pemotoran dan pelbagai lagi ya. So pilihan ada kat situ lah. Korang nak pilih yang baik ke, yang buruk ke. Tapi kebanyakannya macam saya tengok lah, follower yang ramai ni sebenarnya yang bukan yang baik. Maksudnya diorang buat bad influence, bad marketing untuk naikkan followers, tapi benda yang disampaikan tu tak berfaedah. Benda tu tak bagus lah. Berbalik tadi pada tajuk kita, bolehkah kita buat duit? Sebenarnya boleh. Kalau kita buat lah, banyak sebenarnya orang bagi gift. Macam kita borak, macam kita bersantai-santai ataupun kita orang kita fikir. Lawan lah, kita lawan dengan pihak sebelah. Kebanyakannya orang bagi gift yang besar-besar. Okay, macam korang mesti tak tahu kan? Sebenarnya rata-rata influencer bergaji hampir 5,000 ke atas sebulan hanya dapatkan daripada gift sahaja. Tapi itu tak termasuk yang menjual di beg kuning atau menjual tayar, menjual cover set dan apa-apa lagi ya. Dan yang paling bagusnya kalau kita nak tahu, kalau kita jadi influencer ni, ada brand-brand yang lain akan sponsor ataupun membayar kita atas apa video yang kita buat, konten kita lah. Contoh produk-produk minyak hitam, produk-produk tayar ataupun produk-produk apa lah, diorang akan bayar sekitar paling rendah 300 hingga 10,000 pun ada. So korang mesti tak terfikir kan benda tu kan. Okay, saya dah duduk dalam dunia influencer ni, cakap berpengaruh lah. Berpengaruh ni bermaksud bila kita buat tu ada orang yang akan ikut. Contoh kalau saya isap vape, so ada orang isap. Kalau saya buat tukar tayar yang ni, ada orang tukar tayar yang ni. Bermaksud kita ni mempengaruhi orang. Itu namanya pempengaruh ataupun influencer. Bayaran yang paling tinggi dulu pernah saya buat, yang pernah saya dapat lah, yang paling mudah lah yang saya boleh share kat sini. Dulu saya pernah ambil 2 keping gambar yang saya upload. Contoh hari ni 1 hari bulan kita upload 1 gambar, dan 11 hari bulan kita upload 1 lagi gambar. Saya dibayar RM2,000. Bermakna 1 gambar, iaitu 1 posting di IG, kita dapat RM1,000 untuk 1 gambar. Hanya cakap, okey, belilah minyak hitam ini di petrol pump yang berhampiran. Itu saja. Korang mesti tak terfikir kan? Korang kerja berat-berat, kerja penat-penat lelah, kadang-kadang gaji RM1,000, kadang RM800 pun ada, kadang bawa RM2,000. Tapi saya buat kerja paling senang, ambil 2 gambar saja dan buat posting di media sosial, kita dapat RM2,000 dengan 2 gambar saja. So, pada korang yang teringin nak jadi influencer ataupun teringin nak buat duit, nak jadi income, kalau nak jadi income, korang boleh guna cara ni. Yang penting, profil korang kena susun cantik dan korang kena bagi benda yang bermanfaat pada masyarakat lah. So, kepada korang yang rasa sebelum ni rasa main motor buang duit je, sekarang rasanya korang patut buat duit. So, akhir kata daripada saya, korang nak habiskan duit ke nak buat duit? Terpulang pada korang.